Selamat pagi dan salam sejahtera pada Puan Nora Shikin. Saya Wahid Anak Cendang, pelajar daripada PPI SMP ambilan Jun 2003 dari kelas PSV. Hari ini saya akan membentangkan tentang pentafsiran terusan tugasan yang kedua, iaitu persembahan dengan kod khusus GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan. Okey, sebelum kita meneruskan agenda, eloklah kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Berdasarkan skrin tersebut, guru semestinya dan harus menerapkan jiwa pendidik yang mendalam dan jitu dalam diri mereka sendiri. Guru bukan sahaja perlu menguasai kurikulum, tapi perlu mendalami sejarah, falsafah, matlamat pendidikan yang telah digubah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. KPM telah mengambil langkah untuk menggerakkan transformasi pendidikan di negara dengan menubuhkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2023. Aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia telah dirancang dalam pelan ini. Oleh itu, bagaimanakah guru mampu menyahut pelan tersebut seperti semangat guru menyahut aspirasi pendidikan ke arah masa depan yang unggul? Berikut adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini diwujudkan bagi melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab serta menjadi warga negara yang baik. Falsafah ini telah menjadi garis panduan untuk semua aktiviti dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sehubungan itu, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang telah berterusan ke arah yang lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi harmonis, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Selepas falsafah pendidikan kebangsaan, seterusnya kita akan beralih kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan. Aspirasi ini telah membawa erti keinginan ataupun kehendak yang kuat bagi mencapai atau mengadakan sesuatu yang menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Aspirasi pendidikan negara pula ingin melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan negara semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 yang bersandarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013-2025. Ini adalah kandungan yang ingin kita rungkaikan dalam pembentangan ini, iaitu bagaimana guru mampu menanamkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, semangat pendidik dalam diri dan murid. Yang kedua, menghadapi cabaran dan peluang dalam menyahut aspirasi pendidikan negara. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keempat, menggunakan strategi dan kaedah yang sesuai, mengembangkan kemahiran dan potensi mereka secara menyeluruh, dan yang terakhir iaitu yang keenam, memupuk nilai-nilai positif, moral dan etika dalam kalangan murid. Sebelum kita menyentuh pada soalan dan merungkai pada soalan yang pertama, ini adalah guru yang berjiwa pendidik, iaitu guru berjiwa pendidik sentiasa memberikan komitmen terhadap pendidikan. Guru ini memiliki komitmen yang kuat dalam memikul misi pendidikan. Mereka hanyalah tidak
mengajar sahaja bagi memenuhi tugas, tapi berusaha memberikan dampak yang positif kepada kehidupan murid. Guru yang berjiwa pendidik juga mempunyai kreativiti dalam pengajaran. Guru yang berjiwa pendidik menggunakan pelbagai kaedah dan cara pengajaran yang menarik minat dan kreatif. Mereka tidak hanya mengandalkan buku teks semata-mata, tetapi memanfaatkan teknologi dan aktiviti di luar bilik belajar. Dan guru yang berjiwa pendidik juga adalah guru yang merancang, adalah guru seorang yang perancang, bertanggungjawab dan amanah. Guru yang sebagai pengawal, penyayang, serta guru sebagai penolong dan keterampilan yang tinggi. Dengan kata lain, guru yang berjiwa pendidik bukan mempunyai tugas mengajar semata-mata, tetapi mempunyai bidang tugas yang meluas seperti yang telah dinyatakan tadi. Ini adalah soalan yang pertama, iaitu bagaimanakah guru dapat menanamkan semangat jiwa pendidik dalam diri dan murid-murid? Okey, baiklah. Guru yang bersifat pendidik seharusnya perlu ada dalam diri guru itu sendiri agar mendatangkan impak yang positif kepada diri mereka sendiri maupun kepada murid. Ini kerana menanamkan semangat berjiwa pendidik ini dalam diri guru amatlah penting untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP berkualiti tinggi. Sebelum kita masuk pada bahagian utama, eloklah kita mengenali apa itu standard kualiti pendidikan Malaysia atau dengan ringkasnya SKPM. SKPM ini merupakan aspek yang penting agar kejadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Bagi memastikan pendidikan dapat dipertingkatkan, faktor-faktor seperti pemimpin yang menerajui dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan kurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid dan penglibatan komuniti dalam pendidikan ini hendaklah diukur dan dinilai agar tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan oleh pihak atasan. Terdapat 5 standard dalam SKPM yang berkait rapat antara satu sama lain. Standard yang pertama adalah kepimpinan, standard kedua adalah pengurusan organisasi, standard ketiga adalah pengurusan kurikulum dan hak ehwal murid, standard keempat berkaitan dengan pembelajaran dan pemudahcaraan, dan yang terakhir adalah standard yang kelima iaitu kemenjadian murid. Berdasarkan standard kualiti pendidikan Malaysia SKPM, terutamanya dalam bidang yang lebih mendalam lagi ataupun bidang yang lebih spesifik, iaitu standard keempat, pembelajaran pengajaran. Terdapat banyak cara bagaimana guru dapat menanamkan semangat berjiwa pendidik dalam diri mereka dan murid-murid. Cara yang pertama adalah guru dapat melahirkan jiwa pendidik dalam diri adalah guru perlu mengutamakan penglibatan murid. Guru seharusnya serta memastikan hampir keseluruhan murid terlibat secara aktif dalam apa-apa aktiviti pembelajaran yang dilakukan. Oleh itu, guru sentiasa kreatif dalam menggunakan kaedah seperti murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan bahan. Perlu diberi perhatian. Contoh aktiviti dengan murid adalah projek berkumpulan. Hal ini membolehkan murid bekerja secara kumpulan yang kecil untuk menyelesaikan projek ataupun tugasan yang diberikan. Murid akan berkomunikasi antara sendiri, berkongsi idea, mengasah kemahiran komunikasi dan bekerjasama. Selain itu, contoh aktiviti murid dengan guru pula seperti sesi soal jawab dengan murid secara langsung. Dalam aktiviti ini, guru mengatur sesi soal jawab di mana murid dapat mengajukan soalan dan mendapatkan jawapan secara langsung daripada guru.
Ini akan membina hubungan secara interaktif antara guru dengan murid, serta murid akan menjadi lebih faham tentang topik yang telah diajar. Di samping itu, aktiviti murid dengan bahan adalah aktiviti seni visual. Murid dapat menggunakan bahan-bahan seni seperti cat air, pensel warna untuk mengekspresikan konsep atau idea dalam bentuk lukisan atau karya seni. Oleh itu, guru dapat mencipta suasana dalam kelas secara kondusif untuk pembelajaran yang bermakna kepada murid. Selain itu, cara untuk menanamkan semangat berjiwa pendidik kepada guru adalah guru sepatutnya memastikan penguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor akan meningkat ataupun wajib meningkat. Penguasaan pembelajaran murid secara kognitif akan melibatkan proses pemahaman, pemprosesan dan penggunaan maklumat yang sedia ada dalam minda mereka. Terdapat beberapa aspek yang relevan dengan pembelajaran secara kognitif, iaitu seperti perhatian. Murid perlu memfokuskan perhatian pada maklumat yang diberikan serta guru dapat membantu murid dengan mencipta persekitaran yang kondusif dan menarik. Selain itu, ingatan. Murid perlu mengingat maklumat yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Pengulangan, berkaitan dan pengetahuan sedia ada dan teknik memotik membantu meningkatkan ingatan murid. Apa itu teknik memonik? Teknik memonik ini adalah satu kaedah yang digunakan untuk meningkatkan keupayaan ingatan murid. Teknik memonik ini seperti penggunaan kata kunci, asosiasi visual dan naratif yang kuat untuk membantu mengerti maklumat yang lebih baik. Salah satu teknik memonik yang popular iaitu pengkelompokan ataupun chunking, di mana murid dibahagi kepada bahagian yang lebih kecil dan lebih mudah diingati. Seterusnya, pemikiran dan pemprosesan maklumat di mana murid memproses maklumat melalui pemikiran, analisis dan sintesis. Guru juga dapat merangsang pemikiran kritis murid dengan soalan yang terbuka atau sesi soal jawab dan aktiviti berfikir. Di samping itu, penyelesaian masalah di mana kemahiran kognitif digunakan. Guru boleh memberi peluang kepada murid untuk menghadapi masalah dan mencari masalah. Aspek yang lain adalah skema dan pengaturcaraan semula, penggunaan teknik menyoal jawab dan kreativiti dan pemikiran kritis. Dan cara yang terakhir yang guru dapat gunakan adalah guru perlu membuat perancangan dan persediaan yang rapi. Guru perlu merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara teliti. Perkara ini mampu mengelakkan murid akan merasa bosan ketika berada dalam kelas atau mengantuk, serta mampu melancarkan pengajaran pada hari tersebut. Hal ini termasuklah penggunaan buku teks, bahan bacaan dan penggunaan teknologi. Berikut adalah contoh-contoh strategi yang guru dapat lakukan untuk mengelakkan murid untuk melahirkan suasana yang kreatif dan inovasi. Mari kita tonton. New Hyaluronic Moisture by L'Oréal Paris gets 72-hour hydration and 2 times voluminous hair. Try now.
Okey, berikut adalah contoh aktiviti yang menarik kerana murid akan menganggap aktiviti tersebut adalah permainan dan mereka akan bosan serta mereka dapat berjalan dalam kelas. Itu mengelakkan murid berasa ngantuk. Seterusnya, kita balik pula kepada soalan yang kedua iaitu bagaimana guru dapat menghadapi cabaran dan peluang dalam menyahut aspirasi pendidikan negara. Sebelum itu, kita akan menonton video yang berkaitan rapat dengan aspirasi pendidikan negara. Jarak daripada jalan besar ke sekolah saya lebih kurang 25 km. Walaupun begitu, saya mengambil masa lebih 1 jam kerana perjalanan itu melalui lereng-lereng gunung. Tanpa pelajaran, kita tak akan dipandang mulia oleh masyarakat. Saya mula mengajar di sekolah murid SPE sejak tahun 88. Selama lebih kurang 25 tahun saya pada pedalaman. Sekolah ini telah memberi contoh kepada kampung ini dan sekolah lain dari segi kedatangan yang penuh dan telah dikenali di seluruh sekolah asli di negeri Perak. Mari kita bimbing anak-anak kita ini, anak-anak murid orang asli ini menjadi orang yang kalau mereka sudah berjaya, datang sekolah kita akan berjaya. Whole no sekolah mesti belajar. Maksudnya datang ke sekolah mesti belajar. Menjadi seorang guru bukan sahaja mengajar, kita mesti mendidik, kita mesti memimpin, membawa masyarakat itu menjadi satu masyarakat yang berjaya. Program ini digalakan sejak tahun 80-an lagi dengan bantuan Jakwa. Makanan harian yang disediakan antaranya nasi lemak, mi goreng, iwan kari dan nasi goreng. Guru ini satu pekerjaan yang mulia. Guru besar saya merupakan seorang guru yang mempunyai daya juang yang tinggi. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang suka berfikir di luar kotak. Saya akan cuba bawa murid-murid yang saya didik menjadi orang yang cemerlang. Murid-murid di sekolah kebangsaan Kosmos Suara Denzon ini akan jadi pemimpin di masyarakat. Baiklah. Dalam video tersebut, terdapat pelbagai cabaran dan peluang yang guru perlu lakukan. Iaitu, yang pertama, sebelum kita memulakan soalan yang kedua, guru-guru di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dan peluang dalam menyahut aspirasi pendidikan negara yang berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Namun tersebut seperti yang terdapat di skrin, terdapat berbagai cabaran dan peluang yang perlu ditempuhi guru-guru di Malaysia. Yang pertama, cabaran yang sering kali melanda guru-guru di Malaysia adalah kekurangan sumber. Telah sekian lama masyarakat maklum bahawa terdapat sekolah yang tidak mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik seperti bilik darjah yang selesa, perpustakaan yang lengkap dan kemudahan sukan yang baik. Perkara ini sudah pasti akan mengganggu kualiti pembelajaran. Tambahan pula, terdapat beberapa isu yang menimpa di sekolah pedalaman seperti Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai sistem perhubungan yang mantap. Contohnya, terdapat pada sekolah kebangsaan Pulau Sumandi yang berada di perairan Semporna Sabah, yang di mana mereka belum menaiki bot jika ingin ke sekolah tersebut. Hal ini sudah pasti akan memberikan risiko yang besar kepada murid di sekolah tersebut walaupun penduduk menganggap perkara tersebut adalah sebagai perkara biasa dan menjadi rutin harian mereka sahaja. Seterusnya, cabaran kedua adalah kemajuan teknologi dan digitalisasi telah mengubah serba sedikit sistem pendidikan negara ini.
Hal ini memaksa guru wajib beradaptasi dengan teknologi pembelajaran secara maya. Perkara ini memerlukan kesediaan untuk memahami dan menggunakan alat-alat digital dalam pengajaran. Guru juga seharusnya menghadiri kursus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi ini agar mampu memberikan impak yang maksimal dan positif ketika proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu sesi PDP. Guru dapat memanfaatkan alat-alat digital untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka seperti penggunaan komputer, projektor, aplikasi web dan perisian lain. Selain itu, guru pula perlu cabaran yang ketiga adalah guru juga perlu melayan pelbagai karenah atau karakter setiap murid. Hal ini kerana setiap murid mempunyai keperluan dan keupayaan yang berbeza. Guru perlu menghadapi cabaran untuk memenuhi keperluan pelajar secara individu. Perkara seperti ini menggalakkan guru sentiasa bersikap profesional ketika menjalankan tugas mereka sebagai seorang pendidik. Guru juga perlu kreatif ketika sesi PDP kerana ada perbezaan keupayaan murid. Hal ini boleh mengelakkan murid tersebut ketinggalan pelajaran hanya disebabkan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak dapat dihadam oleh murid. Dan akhir sekali, cabaran yang terakhir adalah guru juga perlu melibatkan diri dalam komuniti setempat ataupun masyarakat sekeliling. Guru dapat bekerjasama dengan ibu bapa, masyarakat dan pihak berkepentingan lain bagi mengukuhkan pendidik di sekolah. Hal ini secara tidak langsung akan membantu guru serta meringankan beban yang dipikul oleh guru dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Berikut adalah contoh video cabaran guru nak laksanakan PBD. Maafkan saya. Kita perasan sekarang kan macam murid-murid sekolah rendah kan, ada murid-murid yang baru-baru kita nampak lah lepas PKP ni berlaku masalah peperiksaan. Kadang macam kita tengoklah IPSR pun dah tak ada. Yang ada pun kadang-kadang sekolah agama PSRA lah ataupun di PKK yang masih dikekalkan. Kalau kita nampak pembelajaran sekarang lebih kepada pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. PBD ni diambil daripada banyak sudut lah. Antaranya latihan dalam kelas, macam mana dia perform, macam mana dia faham kepahaman dia dalam kelas, dia menjawab soalan dan sebagainya kan. Tapi bagi Zaki sebenarnya PBD tak menjadi masalah. Cumanya yang menjadi masalah bila PBD itu dijalankan tanpa guideline yang betul. Contoh macam Zaki lah kan, guru mengajar, kita nak tahu tau macam mana nak bagi markah kat murid ni. Kita nak bagi macam mana, sebab kalau dulu sistem peperiksaan, kita boleh terus bagi markah. Contohnya dia jawab soalan, kita tahu dah okey ni tahap dia dapat 90 ke dapat 80 ke, kita tahu terus tahap dia. Tapi bila PBD kita kena ambil banyak segi, kita kena ambil tahu. Terutamanya tentang latihan dalam kelas, latihan di luar kelas, kerja sekolah. Okey, dan beberapa perkara-perkara yang lain yang kita perlu ambil tahu lah. Bila kita tak ada guideline, guru nak bagi markah macam mana kan? Contohnya lah, saya boleh kata latihan. Kita ada 100 markah keseluruhan. Contoh, latihan tu kita tahu markah latihan tu apa? 10% ke, 50% ke, dan setiap guru yang bagi markah kepada murid tersebut, kadang-kadang bukan nak kata apa, dia akan ada sedikit bias. Ini hakikatnya lah, dia akan ada sedikit bias. Contohnya dia suruh dengan budak ni, budak ni pandai tapi dia nakal. Contoh, jadi dia akan turunkan markah. Itu contohnya lah. Ataupun ni bias yang memang jelas, aku suka budak ni walaupun dia gitu-gitu je tapi aku suka dia, jadi aku bagi markah lagi. Tak boleh. Sebab kadang-kadang ada guru yang bias. Ini yang dari pengalaman Zati lah, yang Zati perasan memang ada. Okay? Dan kadang-kadang kita just bagi markah gitu je. Macam dia ni okey kot, kita bagi markah macam tu je. Bagi Zati tu PBD boleh, tapi patutnya KPM kena bagi guideline lah macam mana PBD tu dilaksanakan. Even sekarang pun sebenarnya ada banyak kursus-kursus yang dijalankan untuk guru-guru macam mana nak jalankan PBD kan. Tapi kena ada cara dia. Dan benda ni kena expose kepada semua guru. Bukan hanya kepada beberapa orang sahaja yang terpilih. Tak, semua guru sepatutnya kena pergi kursus tersebut. Okay, supaya guru itu faham. Bukannya HAM je pergi, JPK 1 je pergi, guru besar je pergi. Tak boleh. Tak boleh. Kena semua guru dengar, faham. Okay, baru kita boleh buat sama-sama. Sebab benda ni baru lagi. Maksudnya sistem PBD ni baru sahaja. Jadi bagi Zati lah KPM kena lebih banyak
bagi orang kata expose kepada guru-guru macam mana cara yang dia nak bagi markah kepada PBD. Okey, masalah lain yang saya nampak daripada PBD adalah masalah motivasi murid. Okey, murid kalau dia tahu dia tak ada periksa, dia hanya datang sekolah sekadar untuk dengar, buat latihan, buat latihan. Dia tak ada motivasi untuk dia nak periksa. Kalau zaman kita dulu kan, ada ujian kan, ujian 1, ujian 2, pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, 4, bukan 3, bukan 2. Ni bila tak ada PBD, periksa apa kan PBD kan? Buat latihan je dalam kelas. Jadi kita macam tak nampak tau benda tu. Kalau ada periksa, kita boleh nampak okey murid ni ujian 1 dia dapat markah 80. Jadi kita nampak oh topik ni sebenarnya dia boleh kuasai. Tapi bila dah masuk ujian kedua, dia dah mula ke bawah. Mungkin ada beberapa topik yang kita perasan, oh dia ni mungkin tak faham topik ni. Jadi kita boleh fokus lah dekat mana yang kita nak fokus kan. Tapi kalau PBD, kita tak tahu macam mana nak cakap. Tak ada prosedur kan, tak ada orang kata jalan yang betul tu lah. Itulah masalah utama dia. Yang saya nampak lah bila PBD dijalankan. PBD tu ada manfaat dia juga sebenarnya. Contohnya murid-murid dah tak payah nak stres sangat, banyak sangat periksa kan. Tapi kekurangan dia pun ada. Berikut adalah cabaran yang guru hadapi ketika pertukaran ujian kepada PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Okey, seterusnya kita akan balik pada soalan yang ketiga, iaitu bagaimanakah guru dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Guru-guru di Malaysia mempunyai banyak peluang untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka, iaitu proses PDP. Terdapat beberapa langkah ataupun cara bagi seorang guru jika ingin menggunakan secara maksimum penggunaan teknologi dan inovasi. Okey, baiklah. Cara yang pertama yang guru dapat lakukan ialah guru perlu menggunakan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Guru dapat memanfaatkan teknologi seperti komputer, tablet dan telefon pintar bagi menyampaikan sesuatu pelajaran yang mampu menarik minat murid. Ini adalah termasuk penggunaan platform pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, aplikasi pembelajaran seperti Quiz yang dapat dicipta menggunakan aplikasi Quizizz. Dan seterusnya, cara guru adalah pembelajaran secara maya ataupun dikenali sebagai e-learning. Guru dapat menginteraksikan pembelajaran maya dalam pembelajaran. Ini akan mengakibatkan murid dapat belajar secara fleksibel dan mandiri melalui platform pembelajaran dalam talian. Perkara ini dapat dilihat ketika negara dilanda wabak COVID-19 yang menyebabkan murid-murid harus belajar atas talian pada ketika itu. Dan cara yang ketiga adalah guru juga dapat menggunakan media ataupun konten digital. Guru dapat menggunakan video, animasi dan bahan bacaan digital untuk memperkayakan teknik pengajaran mereka. Contohnya, guru boleh melayari YouTube, TikTok dan aplikasi lain. Ini adalah keratan daripada Akbar. Lanskap pendidikan kini telah berubah dengan pengaplikasian teknologi pembelajaran secara maya sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi mengekalkan momentumnya, guru disaran menambah nilai kreativiti dan inovasi dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Guru Bahasa Arab Wan Hazaruddin Wan Hassan ada cara tersendiri dan unik apabila menjadikan pembelajaran lebih interaktif menerusi platform YouTube. Malah kesemua videonya mendapat tontonan lebih 18,000 dalam tempoh 3 bulan. Saya telah mengambil lagu-lagu yang viral yang cepat mereka dapat hadam, dan saya telah menukarkan lirik lagu tersebut ke dalam bahasa Arab, dan sambil mereka mendengar lagu tersebut, mereka dapat menghafal perkataan-perkataan yang terdapat di dalam lagu itu. Dan alhamdulillah ia mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Bahkan Baiklah, itu adalah contoh pembelajaran secara maya ataupun e-learning yang dilakukan semasa berlakunya wabak COVID-19.
Seterusnya kita pula beralih kepada soalan yang keempat, iaitu bagaimanakah guru menggunakan strategi dan kaedah yang sesuai dalam sesi PDP. Okay. Sebagai seorang guru yang sentiasa prihatin terhadap pendidikan murid, guru di Malaysia mampu menggunakan pelbagai kaedah sebagai strategi dan kaedah yang sesuai ketika proses PDP. Namun, terdapat perbezaan antara strategi dan kaedah di mana fokusnya berbeza. Strategi pengajaran merujuk pada cara-cara guru menyampaikan maklumat kepada pelajar. Ini adalah termasuk penggunaan pendekatan pelajaran dan teknik penyampaian, penggunaan media dan lain-lain. Kaedah pengajaran pula merujuk pada langkah-langkah dan prosedur yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran. Kaedah ini membincangkan struktur pembelajaran, urutan pembelajaran, penggunaan sumber bahan dan sebagainya. Oleh itu, strategi yang sesuai guru perlu gunakan adalah yang pertama, penglibatan murid. Guru perlu memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Guru perlu memberikan perhatian kepada interaksi murid dengan murid, murid dengan guru dan murid dengan bahan seperti yang disebut sekian tadi. Yang kedua adalah guru dapat menggunakan teknologi sebagai strategi dalam sesi PDP, iaitu pembelajaran dan pengajaran. Guru perlu memanfaatkan teknologi yang sedia ada bagi meningkatkan interaksi dan penglibatan murid dalam pembelajaran. Hal ini dapat mengekalkan fokus murid dalam kelas. Dan strategi seterusnya adalah penilaian formatif. Perkara ini dapat disimpulkan dengan memberikan umpan balik secara teratur kepada murid bagi membantu mereka memahami kemajuan dan memperbaiki pemahaman mereka terhadap sesuatu topik. Baiklah. Seterusnya, bagi meneruskan agenda ini, kaedah pengajaran yang guru perlu lakukan adalah pembelajaran berdasarkan projek. Guru dapat merancang projek pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah secara langsung. Hal ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi sebenar seperti yang terdapat dalam subjek sains, di mana murid perlu meneroka perkara tersebut agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan selain itu, kaedah guru perlu lakukan adalah kaedah perbincangan ataupun aktiviti perbincangan. Hal ini dapat menggalakkan murid memberikan idea dan pandangan masing-masing terhadap sesuatu topik pembelajaran yang diberikan serta ia akan merangsang pemikiran murid. Seterusnya, kita juga beralih kepada soalan yang kelima, iaitu bagaimanakah guru dapat mengembangkan kemahiran dan potensi mereka sendiri secara menyeluruh. Seperti yang kita tahu, guru-guru Malaysia dapat mengembangkan kemahiran dan potensi mereka sendiri secara menyeluruh berdasarkan standard kualiti pendidikan Malaysia. SKPM adalah guru perlu mengembangkan profesional mereka sendiri. Guru harus terus belajar dan mengikuti kursus-kursus yang relevan. Ini adalah termasuklah pelatihan dalam teknologi, metodologi pengajaran dan perkembangan profesional secara umum. Hal ini perlu dilakukan agar guru tidak berada di sudut yang lama kerana kemajuan teknologi telah mengubah serba sedikit sistem pendidikan negara. Selain itu, guru perlu mahir dalam penggunaan teknologi. Guru perlu memanfaatkan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah termasuk dalam menguasai alat-alat digital dan memahami cara-cara untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran, serta guru perlu ada dalam penglibatan dalam aktiviti co-curriculum. Guru dapat mengembangkan kemahiran dan potensi mereka melalui co-curriculum. Ini adalah termasuk menjadi penasihat kelab, mengajar sukan dan atau terlibat dalam program-program sekolah. Dengan mengambil langkah ini, guru mampu mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan mampu memberikan pengajaran yang lebih baik kepada murid-murid. Dan seterusnya, kita akan beralih kepada soalan yang keenam, iaitu bagaimanakah guru mampu memupuk nilai-nilai positif, moral dan etika dalam kalangan murid. Guru memainkan peranan yang penting dalam memupuk nilai positif, moral dan etika dalam kalangan murid. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh guru seperti memberi contoh atau teladan yang baik kepada murid. Guru perlu menjadi contoh yang baik dalam tingkah laku, sikap dan tindakan harian mereka.
Ini adalah termasuk kesopanan, kejujuran, integriti dan sikap bertanggungjawab seorang guru. Selain itu, guru perlu menggunakan situasi yang sebenar untuk memupuk nilai-nilai yang positif, moral dan etika dalam kalangan murid. Guru boleh menggunakan situasi harian, berita, cerita atau contoh kehidupan yang nyata untuk membincangkan nilai-nilai moral dan etika dengan murid, dan hal ini akan secara tidak langsung akan menyebabkan murid mengambil iktibar terhadap peristiwa yang telah berlaku. Dan akhir sekali adalah guru perlu melakukan aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Aktiviti pembelajaran berdasarkan projek-projek seperti ada projek-projek kumpulan yang memberi peluang kepada murid untuk bekerjasama, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan moral yang mampu dapat memupuk nilai-nilai positif seorang murid. Dengan membincangkan ke-6 soalan tersebut, maka berakhirlah pembentangan saya terhadap soalan pentafsiran berterusan, iaitu soalan kedua. Dan sekian, terima kasih.